Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Keputusan itu bermakna Najib kekal di penjara Kajang dan tidak dibenarkan menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah seperti yang dimohon. Permohonan semakan kehakiman itu dibuat berdasarkan titah addendum yang didakwa memberi ruang kepada beliau untuk menjalani hukuman di rumah. Namun Hakim Alice Lok Ye Ching menolak permohonan tersebut sekaligus menutup laluan Najib untuk dibebaskan melalui mekanisme itu. Najib kini menjalani hukuman penjara berkaitan kes SRC International bernilai RM42 juta selepas sabitan itu dikekalkan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2022. Hukuman asal adalah 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Sebelum ini telah dikurangkan kepada 6 tahun penjara dan denda RM50 juta oleh Lembaga Pengampunan. Kes SRC merupakan sebahagian daripada skandal 1MDB, antara kes rasuah terbesar dalam sejarah negara.